Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam peneraju transformasi pendidikan PTP, salam kemaman Aidil. Saya Siti Zulfa Zulaika binti Muhammad Nur Hijan, VT 1003 merupakan wartawan vokal TV SK Kijal. Hari ini berlangsungnya program. Nak tahu program apa? Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam memacu prakarsa pendidikan, salam kemaman Aidil dan salam Kips Adam Leora. Bagi pihak kami, pengurusan Sekolah Pasang Kijal mengambil kesempatan mengucapkan selamat kembali ke sekolah khas untuk anak-anak syurga SK Kijal pada 11 Januari 2026. Kips Adam Leora, together we build aspiration. Bolehkah saya bertanyakan soalan? Ya, insyaAllah boleh. Apakah inisiatif PIBG untuk meningkatkan kehadiran murid ke sekolah? Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah kerana pada hari ini awal persekolahan tahun 2026 kita telah berjaya menyambut kehadiran pelajar-pelajar pada sesi 2026. Saya rasa dengan pelibatan PIBG dan juga pihak pengurusan sekolah, kita dapat lihat bahawa sambutan daripada ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah adalah amat menggalakkan. Lebih-lebih lagi pada hari ini kita telah dihadiahkan cuaca yang sangat elok dan juga prasarana sekolah, kerana hari ini ibu bapa dapat lihat bahawa kawasan sekolah amat ceria dengan pemandangan jalan-jalan baru yang dibuka daripada sekolah dan juga dewang baru sekolah Kebangsaan Kijal. Saya rasa dengan prasarana yang mencukupi ini, insya-Allah ibu bapa akan sedia memberi sumbangan kepada penglibatan PIBG itu sendiri. Terima kasih. Apakah persediaan pihak sekolah bagi sesi persekolahan yang baru? Alhamdulillah, terima kasih kepada Balkis yang menjadi pengacara majlis untuk sambutan hari pertama persekolahan tahun 2026 berkaitan dengan perancangan kita. Perancangan kita lebih awal berdasarkan pada takwim tahun 2026. Kami sentiasa bersiap sedia dengan perancangan lebih awal dan pada hari ini alhamdulillah sambutan hari pertama persekolahan tahun 2026 kami menggabungkan elemen-elemen daripada semua komuniti kita yang terlibat, antaranya guru-guru, murid kita sendiri, para ibu bapa, PIBG dan juga komuniti. Perancangan lebih awal ini akan lebih memantapkan pengurusan sekolah kita untuk sambutan hari pertama persekolahan untuk sesi tahun 2026. Dengan perancangan lebih awal ini, kita nampak perjalanan yang begitu lancar dan peranan daripada komuniti kita yang hadir. Alhamdulillah pada hari ini sambutannya lancar dan tidak ada memberi kesan masalah dan sebagainya. Dan ibu bapa datang lebih awal dan menampakkan sokongan daripada mereka yang memberikan impak pengurusan sekolah yang lebih berkesan dan juga kemenjadian murid kita. Itu saja. Terima kasih.
Bagaimana kawan-kawan? Jangan lupa like dan subscribe.